Kita sambung lagi dalam video ni tentang, starting needle engine. Okey, kita dah tengok sebelum ni macam mana kita nak first start needle engine. Okey, dalam menu ni ada satu lagi yang saya belum tunjuk adalah, um, needle engine export, add needle engine export to this scene, Jadi yang ini dia dah disable sebab kita dah ada benda ni, inilah benda dia. Needle engine exporter ni dia. Jadi, contoh dia kalau anda buat satu projek, okey, kita boleh buat projek menggunakan, Unity punya template. Yang ini Unity punya template, kalau needle dia ada tanda needle ni. Beza dia adalah dalam, projek needle ni, ada 3 tempat yang kita boleh, kita kata execute, Satu, kita pergi ke file, save, dia akan update kita punya web server tadi. Okey, content kita. Dia akan update dekat sini. Okey. Bila saya dah tutup tadi, bila saya save, dia akan buka kat sini. Okey, ini dia. Jadi kalau kita tekan file save, dia akan update, scene kita dekat sini. Satu lagi kalau kita tekan play, okey, jadi bila kita, ni dia akan, duduk di belakang. Jadi apa saya buat, saya selalunya akan split macam ni lah. Okay, saya akan split. Kecuali kalau kita ada 2 monitor, kita boleh letak sebelah dekat monitor satu lagi. Okey, jadi dekat sini saya split dulu supaya nampak. Okey, satu lagi kalau kita tekan play dekat sini, automatik dia akan update dekat sini. Okey. Satu lagi bila kita tekan refresh dekat sini. Ada 3, Right, so dia akan export scene. Jadi ada 3 tempat tu yang kita boleh update scene kita. Contoh bila saya, uh, alihkan objek ni. Bila saya alihkan ni lah, besar sangat kan. Kita biar yang besar sikit. Ya. Saya alihkan yang ini, kotak putih ni. Kan. Then dia saya tekan save. Dia akan update. Okay, dia akan export semula, dia akan update kat sini. Dia akan refresh macam ni. Okay. Dan kita tengok kita punya kotak tu dah di-update lah. Okay. Jadi, sama juga kalau saya alihkan kat sini. Okay. Saya tekan play. Pun sama, dia akan refresh. Kalau anda perasan dia tak pergi ke game, dia akan pergi ke browser. Okay. Kadang-kadang dia ada isu, kadang-kadang kita boleh pergi dekat export, kita boleh refresh dekat sini. Okay, pun sama. Okay, jadi ada 3 tu lah, kadang-kadang kita boleh save, kadang-kadang kita play, kemudian kadang-kadang kita refresh. Okay, kalau kita tak boleh juga, kita try save, update. Okay, dia update, nampak. Jadi kalau kita save, dia update. Itu dia. Kadang-kadang bila dia hang, bila terjadi dia hang, apa perlu kita buat? Kita tutup web server. Okay, dia tutup web server ni. Kemudian kita refresh semula dekat sini. Okay, kita tekan refresh. Tekan button ni berubah macam ni, start needle engine. Okay, dengan starting semula, dia akan refresh, dia akan reload semula. Okay. Sekejap. Dia akan load semula web server dekat sini. Dan dia akan buka satu lagi browser dekat sini lah. So, kita klik advance, klik proceed, dan dia akan buka satu lagi dekat kita. So, boleh tutup yang tadi, ini yang latest. Okay, jadi itu cara untuk kita load kita punya projek. Sekarang, Kemudian satu lagi, bila kita buat projek di dalam template Unity macam ni, Okay, jadi bila kita gunakan template Unity, kalau anda perasan, kita tak ada export dekat sini. Contoh kita ada satu projek sphere, saya buat satu sphere dan satu plate. Ini adalah standard Unity punya projek lah. Okay, ini adalah standard Unity projek yang kita buat.
projek dari Unity. Saya buat satu plane dan satu sphere dekat sini. Okay. Ini contoh saja. Jadi kita nak convert scene kita ni untuk menggunakan needles. Jadi apa kita buat? Kita pergi ke Needle Engine, kita pergi add Needle Engine Exporter to the scene. Okay. Kemudian apa dia buat? Kita tengok dia akan masukkan komponen Needle Engine ni. Dan kita ada dekat sini. Kita boleh generate project semula. Okay. So kita tunggu dia akan generate project baru kita ni. Okay, so di kita save, kita punya scene, kita letak nama, apa-apa nama, kita set up scene. Okay, nama tu terkelang, kemudian baru dia export, dia keluarkan projek baru dekat kita. Kemudian dia akan load ke dalam browser. Browser, kalau dia tak keluar dekat sini, anda boleh klik dekat link ni. Okay, double klik. Alright. Oh, tak, dia belum start. Rupanya dia belum start lagi. Dia belum start. Kita tunggu sampai habis. Dia belum sempat start. Kita dah tekan tadi. Kita klik semula yang ini. Link dia. Kalau tak support mereka. Okay, ini dia. Okay, jadi kita tengok projek Unity kita ni yang kita dah masukkan needle. Dia akan jadi needle dan kita boleh orbit kita punya view. Dan kita ada satu ikon needle kat sini. Ini yang akan pergi ke website dia. Okay. Jadi itu cara kita nak navigate dalam kita tu setup, setting needle. Okay. Jadi itu saja. Terima kasih.